Salam sahabat. Dalam 3 minggu lepas saya ada siram super makro kepada pokok durian ni. Sahabat boleh tengok sendiri hasil dia. Dan ada juga sembuh super green test tu, green test advance. Ni ada siram dekat pokok ni, pokok durian ni. Pokok dia nampak subur juga sahabat. Ni dia yang Musang King sahabat. Berumur dalam 2 tahun sahabat. 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih. Itu ada daun dia yang lekat-lekat tu dah tak ada sahabat. Itu dah masa saya sembuh tu ada macam kulat tu dekat daun yang cantum-cantum yang macam ni ya. Tapi sekarang dah tak ada dah. Saya sembuh dengan green test Evan. Daun yang lekat-lekat tu tak ada dah. Tapi daun dia yang lekat tu dia akan serang waktu pucuk muda sahabat. Masa tu ni bekas kesan dia hari tu. Masa saya sembuh, dia macam ni, dia cantum macam ni. Lepas tu saya sembuh dengan green test Evan tu. Ni bekas kesan dia hari tu. Jadi dia dah pulih balik lah daun dia yang hari tu. Hari tu dia ada yang jadi cantum macam ni. Bila saya sembuh tu dia pulih balik. Hari tu dia kena banyak serangan daun yang lekat-lekat tu sahabat. Masa pucuk muda tu. Ni bekas kesan hari tu. Masa pucuk muda, daun dia lekat tu. Dia dah pulih balik lah. Okey sahabat. Super green test Evan tu kita sembuh waktu daun dia keluar pucuk. Sebelum tu lah, sebelum kita nampak ada pucuk tu nak keluar, kita sembuh. Bagus lah. Kalau dia dah lekat tu, daun dah lekat tu, baru kita sembuh, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Sepatutnya waktu dia keluar pucuk, yang belum ada lagi serangan tu kita sembuh lah. Bila dah kena serangan baru kita sembuh, dia akan rosak sikit daun. Dia akan rosak macam ni. Sepatutnya kita kena sembuh sebelum pucuk keluar lah. Waktu macam ni lah. Ataupun 3 minggu sekali, buat rutin 3 minggu sekali, 2 minggu sekali. Sembuh, baru daun dia tak rosak. Bila dah kena serangan baru kita sembuh, dia akan nampak kesan yang lekat-lekat macam ni. Okey sahabat. Ni hari tu saya siram sahabat. Siram bancuh dalam timba, siram. Dia boleh pulihkan tanah.